kita nak buat puding roti karamel. Bahan-bahan dia, kita perlukan 4 keping roti, tapi buang peti. Lepas tu kita perlukan 4 biji telur dan 5 sudu gula. Lepas tu kita perlukan 1 sudu kecil esen vanila dan 1,5 cawan air panas. Dan kita perlukan 1 tin susu cair. Kita perlu koyakkan roti ni, lepas tu masukkan air panas supaya roti ni jadi lembut. Letak air panas dulu. Lepas tu kita lepek-lepekkan. Penyet. Lepas tu letak 5 sudu gula pasir. Ini dah keempat ni. Yes. Lepas itu kita letak telur 4 biji. Letak 5 sudu kecil esen vanila. Penuh tu. Dah. Okey. Susu. Semua Lepas tu susu cair letak semua. Dalam resepi sebenar, kita kena letak 6 gula pasir. Tapi dalam resepi saya, kita letak 10 gula pasir supaya kuah gula dia tu lagi banyak. Pasang api tu jangan kuat sangat. Lepas tu kacau gula ni sampai dia cair. Pakai sendok kayu. Pakai sendok kayu. Api tu tak nak kuat sebab tak nak hangus. Api tu tak nak kuat sebab tak nak hangus. Tak nak hangus cepat. Tak nak hangus sangat. Jadi dia hangus perlahan-lahan, golden brown. Jadi kita kena kacau dia sampai jadi warna perak. Mana dia punya ni? Okey. Bakar. Ni dah dah brown sikit. Api perlahan jangan terlalu paksa dia cair sebab nanti dia terlalu pahit Bila dia bertukar color hitam sangat dia pahit. So ni dia macam ni lah, cun-cun punya color golden. Pastikan cair dulu. Kita akan blend bahan cair dulu. Lepas tu kita akan tapis. Kita nak tapis dulu. Angkat sikit. So yang ni kita tapis kali yang ketiga. Tinggi sikit angkat. Macam tu. Okey. Masukkan roti tadi. Lepas tu kita blend lagi. Lepas tu kita blend lagi.
lepas kita akan tapiskan bahan yang kita blend tadi. Sambil-sambil tu kita akan masak air panas kukusan. Jadi kita masak dulu. Tolong Bu. Jadi ada bubble-bubble ni kita tak nak lah. Jadi kita ambil sudu kecil, kita buat macam ni. Cantik-cantikkan dia. Bila dia. Lepas kita dah cantikkan tu, kita akan tutup dengan aluminium foil. Kita tutup supaya air daripada penutup kukus tadi tu tak kena dia. Patah air gula dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. So hari ni jadi kita punya puding caramel, puding roti caramel. Tada!